Kenapa Xabi Alonso nak sangat dengan Granit Xhaka ni? Untuk info, player ni dah pun berusia 33 tahun yang mana pada aku dah pun melepasi peak dia sebagai player. Tapi pada aku tak pelik sebab Granit Xhaka adalah salah satu pemain terbaik untuk Premier League season lepas bersama dengan Sunderland. Tapi pada aku sebab paling utama adalah Granit Xhaka ni adalah salah satu tonggak utama Xabi Alonso masa Xabi masih lagi mengemudi pasukan Leverkusen. Selain daripada pengalaman, aku rasa Granit Xhaka ni mampu untuk bagi sesuatu yang player-player Chelsea tak ada pada ketika ini, iaitu leadership. Walaupun kita ada Reece James dan juga Moises Caicedo yang tengah meningkat naik ni, tapi pengalaman daripada pemain 33 tahun daripada Switzerland ni amat-amat ditagih oleh pasukan Chelsea untuk season depan. Fan Chelsea, korang rasa Granit Xhaka ni perlu ataupun tak masuk dalam skuad Chelsea? Tapi kalau mahal sangat pada aku, tak payahlah kot.